Hai dan selamat datang ke penerangan khas kita hari ini. Kalau anda berada dalam pasukan sumber manusia atau seorang pengurus organisasi, topik ini memang khas untuk anda. Kita nak bongkar macam mana nak kesan dan selesaikan masalah komunikasi dalaman di tempat kerja anda dengan tepat. Saya memang teruja nak kongsi rahsia perunding profesional ni dengan anda semua. Jom, kita terus mula. Okey, mari kita tanya diri sendiri satu soalan yang nampak mudah tapi kritikal. Adakah pekerja anda betul-betul dengar arahan anda? Sebagai ketua, kadang-kadang kita rasa arahan kita dah cukup jelas kan? Kita hantar email, kita buat mesyuarat ringkas dan kita terus anggap semua orang faham. Tapi realiti komunikasi di tempat kerja selalunya menceritakan kisah yang sama sekali berbeza. Cuba tengok nombor ni. 25%. Ini fakta yang mungkin akan buat anda tersentak. Kajian dari Colella mendapati, secara purata, seseorang individu hanya betul-betul dengar dan faham sekitar 25% sahaja daripada apa yang disampaikan kepada mereka secara lisan. Ya, 25%. Maksudnya, kalau anda bagi 4 arahan penting, kebarangkalian besar pasukan anda cuma tangkap satu daripadanya dengan tepat. Ini adalah satu kejatuhan komunikasi yang sangat kritikal dan bukti nyata ada kerosakan sistemik yang kita kena betulkan segera. Jadi, macam mana nak selesaikan kejatuhan kritikal ni? Panduan kita hari ini dibahagikan kepada 6 modul pantas. Mengenal pasti jurang komunikasi, proses audit komunikasi, membina budaya komunikasi, memupuk maklum balas dua hala, mengurus aliran maklumat dan akhir sekali, menguasai kemahiran mendengar aktif. Baik, mari kita selami langkah pertama kita. Mengenal pasti jurang komunikasi. Di sinilah kita kena sedar masalah asas yang sedang kita hadapi. Secara ringkasnya, halangan komunikasi ni terjadi bila individu atau organisasi itu sendiri gagal menghantar atau menerima mesej dengan berkesan. Benda ni wujud secara semula jadi dalam mana-mana syarikat, tapi nak atasinya tak boleh sekadar berserah pada nasib. Ia perlukan tindakan yang sedar dan disengajakan daripada anda. Anda kena proaktif, pastikan semua orang faham. Contohnya dengan wujudkan prosedur penjelasan ringkas setiap kali lepas mesej penting dihantar. Persoalannya sekarang, macam mana nak kesan jurang yang tersembunyi ni? Ini membawa kita ke bahagian kedua, proses audit komunikasi. Alat diagnostik utama kita di sini adalah audit komunikasi berkala. Ibarat buat pemeriksaan kesihatan untuk syarikat, ada 3 urutan logik yang anda kena ikut. Pertama, analisis keperluan syarikat anda secara menyeluruh. Kedua, nilai amalan dan keupayaan semasa pasukan. Kat sini anda boleh guna metrik objektif, macam kadar bukaan email rasmi syarikat atau data keterlibatan staf kat intranet. Dan ketiga, berpandukan data-data tadi, barulah anda boleh tentukan di mana sebenarnya kepincangan komunikasi tersebut wujud. Habis tu, siapa yang patut pimpin usaha ni? Selalunya, ia diterajui secara dalaman oleh Jabatan Sumber Manusia. Sebagai orang HR, matlamat utama anda adalah untuk pastikan kualiti komunikasi berada pada tahap tertinggi dan mencari apa pelumpang dari dalam maupun luaran organisasi. Kalau perlukan bantuan, anda boleh serahkan pada perunding pakar dari luar. Dan yang menariknya, skop audit ni sangat fleksibel. Boleh fokus pada satu unit kecil yang bermasalah ataupun buat secara besar-besaran untuk seluruh organisasi anda. Bila audit dah siap dan masalah dah dikenal pasti, kita kena bertindak dengan strategi seterusnya. Kita masuk ke bahagian ketiga, membina budaya komunikasi. Di sinilah peranan anda sebagai pengurus jadi sangat penting. Anda kena ubah suasana pasukan anda daripada persekitaran yang lemah di mana maklumat disekat, mesej dari bos tak dipercayai dan pekerja rasa takut nak bertanya kepada sebuah budaya komunikasi yang cemerlang. Bayangkan tempat kerja yang ada aliran bebas idea dari setiap arah, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas dan secara mendatar sesama rakan sekerja. Ia membina asas kepercayaan bersama yang utuh dan sangat penting untuk melonjakkan prestasi. Ada satu penemuan penyelidikan yang cukup mengejutkan dari Colella, Miller dan Head. Mereka dapati kalau kita bagi kebebasan kepada unit individu untuk bina sistem komunikasi mereka sendiri, ia sebenarnya sangat berkesan. Memang kedengaran pelik untuk pengurus yang sukakan keseragaman, tapi sebenarnya bila kita bagi autonomi, ia mengukuhkan rasa pemilikan, membina kepercayaan yang mendalam dan mewujudkan ekosistem maklumat yang paling ngam dengan dinamik kerja unit mereka. Budaya yang sihat secara semula jadinya akan menyokong komponen penting kita yang seterusnya. Mari lihat bahagian keempat, memupuk maklum balas dua hala. Ingat tak statistik 25% yang kita bincang awal tadi? Untuk elakkan kejatuhan mesej tu, komunikasi wajib jadi jalan dua hala. Ia sebenarnya proses timbal balik. Lepas anda bagi arahan, jangan terus pergi macam tu je. Anda kena galakkan perbincangan. Tanya soalan, minta maklum balas terbuka atau minta pasukan anda rumuskan semula apa yang mereka faham.
Ini satu-satunya cara untuk confirm yang mereka betul-betul terjemah maksud arahan anda dengan tepat. Okey, sekarang kita tengok pada taktik operasi harian pula. Bahagian kelima mengurus aliran maklumat, terutamanya bila berdepan dengan jumlah data yang besar. Pernah tak anda berdepan situasi ni? Pasukan anda terima sampai 50 email sehari. Pasal prosedur barulah, polisi kecil lah, jemputan itu ini. Kesannya, mesej yang paling kritikal terus tenggelam dalam lambakan bunyi bising ni. Anda kena berani singkirkan maklumat marginal yang tak relevan tu supaya mesej-mesej penting yang vital dapat menonjol, disampaikan dengan jelas dan tak diabaikan. Tapi menapis kandungan saja tak cukup. Pemaksaan atau timing juga adalah taktik strategik yang penting. Cuba fikir, wajar ke anda umumkan polisi baru syarikat pada jam 4.45 petang hari Jumaat? Sudah tentu tidak kan? Anda kena manfaatkan waktu bila pasukan anda mempunyai kapasiti mental tertinggi untuk dengar mesej tersebut dan sedia untuk bertindak. Pilih masa penyampaian yang strategik ni sebenarnya adalah seni komunikasi yang sangat berkuasa. Akhir sekali, tiada satu pun daripada perubahan struktur yang kita sembang tadi akan berjaya tanpa kemahiran individu ni. Bahagian keenam, menguasai kemahiran mendengar aktif. Punca utama kegagalan selalunya berbalik pada kemahiran mendengar yang lemah. Mendengar bukanlah sekadar membiarkan gelombang bunyi masuk ke telinga, ia langsung bukan aktiviti pasif. Masa anda jalankan audit komunikasi, pasukan penilai anda wajib praktis pendengaran aktif bila temu bual staf. Kena peka dan responsif. Semua pemimpin kena sedar, proses menerima maklumat menuntut usaha yang sangat disengajakan, aktif dan fokus sepenuhnya. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu pemikiran provokatif. Semasa anda bersiap sedia untuk lancarkan audit komunikasi anda nanti, cuba tanya diri sendiri. Kalau staf anda cuma proses 25% daripada arahan lisan, agak-agaknya maklumat kritikal apa yang dah tercicir hari ini? Dan lebih penting lagi, macam mana anda nak perbaikinya esok? Jadi, gunakan panduan ni, mulakan langkah audit pertama anda, biasakan mendengar secara aktif dan bina budaya komunikasi yang luar biasa. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya hari ini. Selamat mencuba!